Sekarang ni bersama saya adalah Mok Su. Mok Su Lini merupakan pengamal dan penjual akar-akar kayu dan herba-herba hutan. Okey Mok Su, untuk sarang semut ni ataupun dikenali sebagai kepala beruk, apa fungsinya, kegunaannya? Kegunaannya untuk merawat kanser, kecil mani, darah tinggi, kolesterol, berasal, saraf, dia memang baguslah. Untuk kecil mani, darah tinggi semua tu, cara penggunaan dia hanya rebus. Rebus sahaja. Okey, cara rebus ni saja, ambil satu keping je. Satu keping dah air dia buka dah. Satu keping letak air 7 cawang, mendidih tapis, minum 3 kali sehari. Boleh ulang berkali-kali lah. Biar rasa dia macam air teh, tak ada gula tu. Untuk sis daripada 8 cm, untuk sis dia minum selama sebulan lebih, pergi scan pula, sis dia mengecil jadi kepada 4 cm. Di Kelantan, herba ini digunakan secara tradisional untuk merawat ketumbuhan seperti sis, fibroid dan masalah thyroid melalui air rebusan ubi kepala beruk itu tadi. Kini, dengan inovasi moden, khasiat sarang semut spirulina telah dikapsulkan bersama. Jadi, kapsul ini dapat mengejutkan sis, fibroid secara semula jadi. Kenapa kapsul sarang semut spirulina ini berkesan? Gabungan sarang semut dan spirulina dapat memberikan manfaat yang berganda, di mana sarang semut mengandungi antioksidan yang tinggi untuk mengecutkan ketubuhan dan mengawal sel abnormal. Manakala spirulina, superfood yang menyokong sistem imun dan keseimbangan hormon badan kita. Tawaran khas untuk 100 orang yang terawal untuk dapatkan diskaun hampir 50% khas untuk anda yang tekan link WhatsApp di bawah. Kami sediakan free postage untuk seluruh Malaysia di mana anda berada. Pihak HQ akan hubungi anda segera untuk pastikan kapsul ini sesuai dan berkesan untuk merawat masalah sis, fibroid dan thyroid anda. Jadi, jangan biarkan masalah sis, fibroid dan thyroid mengganggu hidup anda. Dapatkan kapsul sarang semut spirulina hari ini untuk ikhtiar semula jadi yang lebih berkesan.